Kenapa Menteri mana? Menteri Siapa buat hal ni? Koperasi Iwan. Iwan Benedict. Kenapa dia perlu resign? Saya ada dua kawan tu di UPCO. Ini menarik isu ni. UPCO ni, Iwan Benedict dan sekjen dia pun kawan juga, Lawyer Nelson tu. Dia dulu semua Barisan Nasional kan? Ada semua BN lah dulu. Sebab itulah kawan. Yalah, bila kenal lah. kerjasama kenal. And then of course dia join UPCO. Kalau nampak Philip Golingay from the Star Road tu agak generally setujulah. Apa dia kata? Tak sempat baca. Dia parti lokal UPCO ni. Okay. This close to state election, kenapa dia nak? Satu yang paling senang lah, kenapa aku nak saddle diri aku dengan Parti Malaya? Sedangkan UPCO is a very old party. So lama. So pengundi tu, kalau saya masih bersama dengan Pakatan menjadi Menteri Kabinet di bawah Datuk Seri Anwar, mungkin ada orang yang tak akan undi dia because